快点快点，我好害怕。 Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Baru-baru ini, satu video tular di internet China mengejutkan ramai. Sebuah kereta elektrik terbakar sendiri di lebuh raya. Api marah, bunyi meletup serta asap tebal naik macam awan cendawan. Pada 4 April, seorang netizen China merakamkan video dengan suara panik. Cepat, cepat. Saya sangat takut. Memang mengerikan. Dalam video tersebut, kelihatan sebuah kereta BYD terhenti di tengah jalan. Bahagian hadapannya sudah dijilat api dengan asap hitam berkepul-kepul memenuhi udara. Bukan itu saja, pada hari yang sama di sebuah sekolah di Shantou, Guangdong, sebuah bas sekolah elektrik BYD tiba-tiba berasap. Pelajar-pelajar menjerit lari sambil melarikan diri. Suasana bertukar kecoh. Namun, seperti biasa, pihak berkuasa China segera menyekat berita ini. Media rasmi senyap sebab ia melibatkan BYD, kebanggaan rejim China. Sebenarnya, isu keselamatan kereta elektrik di China sudah lama menjadi kerisauan. Kini, kebimbangan itu sampai kepada pengguna di Malaysia. Pada 1 Jun, media Malaysia melaporkan bahawa Izwan Hassan, pemilik SUV elektrik BYD Atto 3 yang sebelum ini tular akibat keretanya tiba-tiba rosak di lebuh raya, memutuskan untuk menyerahkan semula kenderaan itu kepada BYD. Pihak pengedar utama, Sime Darby Motors, turut menyelesaikan pinjaman bank bagi menamatkan kes tersebut. Izwan menjelaskan di Facebook bahawa keputusan itu dibuat demi keselamatan keluarganya, walaupun beliau mengalami kerugian kerana sudah membayar ansuran selama beberapa bulan. Kejadian berlaku pada 1 Mei. Ketika itu, Izwan memandu dari Melaka ke Pulau Pinang melalui lebuh raya Ceras Kajang. Ketika berada di lorong kanan dengan kelajuan 90 hingga 100 km sejam, tiba-tiba brek kereta aktif sendiri, kereta terus mati tanpa sebarang amaran, menyebabkan sekeluarga panik. Kenderaan kemudian dihantar ke pusat servis BYD Glenmarie, tetapi hanya selepas 12 hari barulah juruteknik memberikan penjelasan. Puncanya bukan bateri 12 volt seperti disangka, tetapi kegagalan sensor pintu pemandu. Berdasarkan rakaman dashcam, tempoh dari mula membrek hingga kenderaan berhenti sepenuhnya tidak lebih 7 saat. Lebih menakutkan, tiada sebarang amaran sebelum sistem aktifkan brek kecemasan secara automatik. Walaupun saya cuba tukar ke gear N, tayar tetap tidak bergerak. Semuanya berlaku terlalu pantas. Sistem yang sepatutnya melindungi penumpang, sebaliknya jadi ancaman, kata Izwan. Insiden seperti ini bukan kes terpencil. Pada 6 hari bulan Jun, satu video menunjukkan sebuah BYD bermodel Denza B9 terbakar sendiri di dalam bengkel. Secara kebetulan, seorang pemilik Denza memuat naik video mengadu keretanya rosak tiba-tiba ketika memandu pulang ke rumah, terhenti di jalan tidak jauh dari rumahnya, membuatkan dia hanya mampu mengeluh. Beli kereta Denza, BYD, malu betul. Hari ini baru balik dari Shanghai, tinggal kurang 500 meter nak sampai rumah. Bateri masih ada lagi 17%, tapi tiba-tiba mati di simpang jalan. Aduhai, kereta buatan tempatan ni menyusahkan, katanya. Namun malangnya, video itu menyebabkan dia ditahan polis selama 7 hari. Video BYD mati separuh jalan minggu lepas, dapat 3.5 juta tontonan. Saya pun tak tahu salah saya apa. Akhirnya saya dipenjara seminggu. Baru hari ini dilepaskan. Dalam beberapa tahun ini, kerajaan China habis-habisan memberi subsidi untuk memajukan industri EV dan menembusi pasaran dunia. Tapi di sebalik pertumbuhan pesat, masalah mutu dan keselamatan makin serius. Letupan, pintu terkunci, penumpang rentung, pemanduan pintar sering gagal. Lebih teruk, aduan pengguna dipadam melalui penapisan internet, yang bersuara pula ditangkap polis. Dan itu belum habis. April lalu, di Guanghi, satu keluarga nyaris mati rentung apabila kereta BYD seagul mereka meletup ketika dicas. Dalam 10 minit, satu bangunan terbakar. Isteri, suami, anak kecil 1 tahun lebih, semua berjaya lari ikut tingkap kecemasan. Tapi pihak berkuasa tetap cakap, tak ada kaitan dengan kereta elektrik. Masalah sebenar ialah ketamakan syarikat kereta China yang sanggup potong kos hingga hasilkan produk berkualiti rendah. Insiden begini bukan lagi kebetulan. Awal tahun ini pula, BYD Yuan Plus rempur lori besar. Akibatnya, kereta berkecai macam Lego. Ada netizen ejek. Kereta keni, atau plastik permainan. Bukan sekadar pengguna,
Bahkan ramai mekanik turut mengkritik kualiti BYD, jarak perjalanan EV BYD tipu. 比亚迪，我不想吐槽你。 BYD, aku dah tak tahan nak tegur. Kereta lain aku tak pernah bawa. Tak nak komen. Tapi yang aku pandu ni, BYD Seal plug-in hybrid isi penuh minyak katanya boleh pergi 1,100 km. Tapi atas lebuh raya boleh capai 700 atau 800 km pun susah. Kemana hilangnya jarak tu? Tipu jarak meter. Buat apa? Bila tinggal bawah 150 km, aku terus risau. Takut tersadai tepi jalan. Kena panggil towing, buang masa, buang duit. Masalah bukan pada BYD sahaja. Pada awal Jun, satu kemalangan berlaku di Shenzhen, sebuah Zeekr 001, EV buatan tempatan, terbelah dua di tengah jalan. Kelajuan masa tu tak tinggi, hanya sebab jalan licin. Terus patah dua. Netizen sinis, kereta ni guna gam yang lekat ker. Pada 26 Mei, seorang blogger Cina dedahkan bagaimana pengeluar kereta tempatan sanggup potong kos secara melampau. Besi pelindung kereta Cina nipis macam tin biskut, tajam dan berbahaya. Kereta Jepun pula guna besi tebal berkualiti tinggi. 这是一个本田车型啊，很厚的，听声音就能听出来，热成一缸的哈。看看啊，等会儿我再用国产的这个底板给你看一下啊，你看人家的里面的做工原料，看一下这一款，这也是一个国产车的。 Pada Mac 2024, pakar otomotif Cina, Huang Guocheng, dedahkan punca sebenar masalah EV Cina ialah korupsi dalam proses pembuatan. Syarikat lebih utamakan rupa, warna, dan aksesori. Prestasi dan keselamatan diabaikan. Ujian keselamatan dikawal agensi kerajaan, siapa tak bayar duit kopi, ujian dipersulit. Untuk lulus, syarikat hantar kereta khas dengan bahan berkualiti, tapi kereta sebenar guna bahan murah. Jabatan pembelian pula dipenuhi kroni, asalkan ada rasuah, pembekal sampah pun boleh masuk. Industri kereta Cina lebih pentingkan jaga hati atasan, bukan keselamatan pengguna. Akibatnya, sistem rosak kerana tamak dan korupsi. Baiklah, inilah video yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share dan subscribe. Terima kasih menonton, kita jumpa lagi.